Tajikistan 1. Kita saksikan aksi penuh perlawanan kedua-dua pasukan sebentar tadi, dengan pasukan kebangsaan mula mencipta peluang pertama melalui Syami Safari di awal separuh masa yang pertama. Jadi kita dapat lihat bagaimana kombinasi yang baik di antara Gobin dan juga Syami yang berada dalam kedudukan terbaik untuk melepaskan rimatan. Namun sayangnya agak sedikit perlahan. Sudah pasti ia memberi tekanan kepada benteng pertahanan pasukan Tajikistan. Inilah gerakan yang menarik dilakukan oleh pemain-pemain Tajikistan melalui pemain berjersey nombor 1 iaitu Zalilov. Namun sekali lagi Khairul Azhan berjaya menidakkan percubaan yang dilakukan oleh Zalilov. Alif Sher, pemain penyerang pasukan Tajikistan. Ya, bagaimana persiapan bijak, ruang yang kosong dan seterusnya melepaskan rematan